Loan approve dalam 10 minit tanpa dokumen. Hati-hati, itu bukan rezeki tapi perangkap. Sekarang ni, makin ramai jadi mangsa scam loan sebab terdesak nak duit cepat. Scammer pula makin licik. Guna nama bank, guna logo legit, siap ada ejen call macam profesional. Bila dah terkena, deposit processing fee hilang, loan tak wujud, lagi teruk. IC, slip gaji semua dah bagi. Akhirnya bukan dapat duit tapi tambah masalah. Pernah nampak tak iklan? Blacklist pun boleh lulus. Atas talian sahaja, no guarantor. Confirm ramai tengah susahkan rasa, ini peluang aku. Nak elak, ingat 3 benda ini. Pertama, tak ada bank minta bayaran upfront sebelum loan lulus. Kedua, semak lesen dengan Bank Negara Malaysia atau KPKT. Yang ketiga, jangan share info peribadi sewenang-wenangnya. Kalau rasa tu good to be true, memang scam. Bila tahu beza scam dan loan betul, kau bukan je selamatkan duit, tapi lindungi masa depan kau. Save video ini, share dekat family sebab scammer tak pilih mangsa. Nak tahu cara loan yang betul dan selamat, follow page ini.